Ramai ingat melabur saham perlu modal 10,000 RM, padahal modal kecil pun boleh mula bina pendapatan pasif melalui saham dividen. Yang penting bukan jumlah modal, tapi konsisten. RM100, RM200 sebulan pun sudah cukup. Cara paling mudah ialah DCA, setiap bulan labur jumlah sama tanpa kira harga naik turun. Harga rendah dapat lebih banyak unit, harga naik nilai pelaburan bertambah. Tak perlu pening fikir bila masa terbaik beli. Contoh Airban, 8 RM 7.50 RM 8.50 RM. Dengan DCA, kos purata jadi lebih cantik. Kira ringkas, labur 200 RM sebulan, dividen 5%. 10 tahun modal 24,000 RM boleh berkembang jadi sekitar RM 35,000 RM 40,000. Lagi lama simpan, lagi besar dividen. Inilah maksud, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang menariknya, dividen di Malaysia bawah 100,000 RM adalah bebas cukai, masuk akaun bersih 100%. Sebab itu ramai guna saham dividen sebagai pendapatan pasif. Modal kecil bukan halangan, yang penting mula dan konsisten. Jika nak belajar cara pilih saham dividen guna DCA, komen 168 atau DM, saya kongsi bahan secara percuma.